Kurang kunci office tinggal. Orang ni just nak atuk. What to cry orang ni? Aku ni nak menyorok-nyorok, tapi masalahnya kat depan ni Dobby, ramai orang. Kurang kunci office tinggal. 7.35 Syara dah sampai office. Syara baru teringat kunci aku ada dekat beg lagi satu. Oh my Allah, what is wrong with me? Okay, Syara bangun pagi tau. Syara bangun pagi. Itu adalah satu komitmen yang sangat besar. Adakah Syara dapat masuk office? Tidak. Sebab apa? Kunci office tertinggal dekat rumah. Orang macam, Syara aku dah biasa bangun pagi awal. Pukul 5 pagi dah bangun, pukul 6 dah keluar babe. Syara tahu ada orang yang memang dah biasa bangun awal pagi untuk pergi ke kerja. Tapi maaf cakap, saya tak boleh. Saya ada mood pukul 10 baru saya ada mood. Saya awal pagi memang agak grumpy. Lagi-lagi kalau pergi kerja, lagi-lagi kalau kena drive, memang aku grumpy. Memang macam, kau jangan cakap dengan aku tak ada mood. Tapi let's say lah kalau pagi-pagi kan, nah dalam travel ke tengah bercuti ke apa, itu Syara okay. Grab cakap dia pukul 8 baru buka. Okay lah, Syara macam okay. Syara dah tengok fee semua RM15, Syara dah top up Grab. Syara okay, settle. Syara just tunggu pukul 8 je. Syara pun call lah mak-mak. Mak-mak tak. Syara call mak Syara, nak bagi tahu apa yang terjadi lah kan. Kena marah babe. Aku kena marah babe. Aku kena membebel, kau tahu tak? Korang bayangkan, pagi-pagi tak ada mood, mental breakdown. Lepas tu kena bebel, kena ceramah pagi. Ceramah pagi nada yang memang memuncak, memang kemuncak. Dia kalau macam ceramah macam lembut, macam mendayu-dayu, very macam lembut lah kan. Enak dia dengar, perkataan tu boleh masuk. Tiba-tiba macam, baju tu. Walaupun kena marah, walaupun diceramah itu macam, lembut ni, tak apa. Bagi lagi. Tapi ni tak. Semua perkataan yang masuk pada telinga saya ni, masuk dalam hati saya memang pung. Sekarang ni kita tengah tunggu abang Grab untuk hantar kita punya kunci dekat office. Dia dah ambil daripada rumah. Sekarang ni tengah tunggu nak pergi office je. Yeah. Terima kasih sangat. Sebab apa? Biasalah saya perempuan kan. Perempuan kau overthinking. Syara fikir, macam mana kalau Syara dah book pukul 8 tapi tak ada driver, tak ada orang yang boleh pick up. Itu satu lah. Tapi nasib baik Syara book je, dia terus ada. Alhamdulillah. Lepas ni Syara dah settle urusan Grab, saya pergi memerut di masjid. Saya memerut di masjid. And then sekarang tengah makan breakfast sambil menunggu abang Grab yang baik hati tu, yang terima kasih abang. Allah je yang dapat membalas jasa baik abang. Walaupun saya tahu abang tak buat ni secara percuma, tetapi abang accept saya punya order tu, saya dah sangat berterima kasih. Tak pula roti ni. Bila kita dah melepaskan sesuatu kan, perut kita lapar kan, kosong. Roti telur yang biasa ni pun sedap. Update semasa. Hi guys. So sekarang kita dah dekat bank. Kita dah settle dah urusan bank kita. Aku tak faham lah how my brain work. Syara terpaksa menunggu lagi. Like I am rushing. My boss tak tahu I keluar. And Syara dalam kerisauan. Korang faham tak? Syara dalam kerisauan. Syara takut kalau Syara lambat. Orang ni just nak atuk. What to cry orang ni? Kita nak pergi mana? Kita pergi Paradigm nak? Nak tak kita pergi Paradigm ke kita nak pergi tempat lain? Where should we go? I think Paradigm kan, sebab Paradigm tu dia besar. So kita boleh killing our time. Sebabnya Syara ada like 2 jam lebih sebelum masuk office. Betul? Pengajaran pada hari ini adalah bawalah beg. Tak kira lah anda perempuan, anda lelaki, bawalah beg. Di mana di dalam beg itu anda boleh menyimpan segala keperluan peribadi yang mustahak seperti dompet,
tanda tangan dokumen. Ada selain dompet ada lagi. See? Kan dah tercari-cari kunci kereta dan juga handphone dan kamera. Sebab kadang-kadang gas lah. Habiskan masa kita half day kita hari ni di shopping mall. So apa yang Syara beli di shopping mall? Satu bag Guardian. Tapi tak adalah banyak sangat pun beli dekat Guardian tu. Roti boy yang dah habis. Maafkan saya. Saya terlalu lapar. Aku ni nak menyorok-nyorok. Tapi masalahnya kat depan ni Dobby, ramai orang. And then ada Empire Sushi. Sekejap lagi kita makan. Kapas. Stok kapas. And then compact powder from Silkygirl. Alah, tapi dah tergolek-golek tu. 3 je, tak banyak pun. Mari makan. Jom.